Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dapat kita jumpa lagi di kebun ni untuk episod yang ketiga bagi tanaman berkaitan dengan lada ni. Pada episod ketiga ni saya bercadanglah nak mengutip hasil. Saya rasa lada ni kena dipetik contoh yang ni lah. Sesuai dipetik lah ni. Sebab dia ni dah rosak kan. Ni boleh buat benih ni. Ni boleh buat benih ni sebab dia dah rosak ni. Ni yang ni pun dah boleh buat benih ni. Ni tu nampak dia punya ada ni lah. Dia dah sesuai lah dia petik dahan dia punya tu. Okey, saya petik lah. Jom. Okey, dapat 3 lah. Dapat 3 dah sesuai. Yang sana tu saya ingat satu ni dah boleh ambil kot. Dia ambil je lah. Okey, alhamdulillah dapat juga lah hasilnya. Kalau dilihat polybag yang masih kosong ada 1, 2 dan sana tu 3 Saya cadang ni je. Saya nak tanam halia ni. 1, 2 dan 3. Sebab dia dah tumbuh dia dah ada pucuk di sini. Okey, saya letaklah 1 ni, 1 nanti dan 1 di situlah. Selang-selikan dengan lada nanti Lada pun dalam proses pembesaran. So kat sini saya dah dapat maksimumkan ruang lah. Persediaan sebelum ni saya persediaan untuk tanaman lada saya pindahkan sementara ni untuk tanaman halia. So kat sini ada lagi 4 lubang kosong ni. Okey, jom kita tengok yang dekat rumah pula. Okey, sampai rumah. Saya rasa ada beberapa biji lah saya dah tinjau tadi. Pandangan saya lah, kena ambil jugalah. Kalau tidak saya bimbang lah. Dah patah macam yang sebelum ni. Pada episod yang kedua sebelum ni. Pada episod yang ketiga ni lah saya rasa kena ambil lah. Kalau dapat 3 biji pun okey. Saya cadang yang paling besar ni dengan yang di sini kalau dapat dilihat di situ. Di sini yang ni saya kekalkan. Tunggu sampai dia betul-betul matang. Sebab saya nak melihat dan kita nak berkongsi di sini untuk melihat berapa besar dia akan boleh membesar So yang ni rasa ni boleh ambil ni. Satu. Ni 1, 2. Yang ni boleh. Okey, 3. Yang pokok kat sini saya ambil 3. Ini pun saya rasa besar juga saiz ni. Besar juga ni. Kalau dibiarkan saya rasa akan ni yang ni, terutamanya yang ni yang saya tinggalkan ni. Saiz dia agak besar. Ni kalau tengok masih muda sebenarnya. Okey, yang lain tu biarkan sementara ni biarkan dululah. Kita nak tengok dia punya pembesaran ni macam mana berapa saiz dia. Alhamdulillah dapat juga saya buatkan lah, pindahkan. Ni lada yang sedia ada lah. Dia dah berbunga lah. Nampak bunga dia tu. Dah ada bunga dah.
Lepas tu yang ini hidup lagi. Yang tu hidup lagi lah. Jadi halia tu dah dapat pindahkan dah. Ini 1, 2, dan di sana tu satu lagi, 3. So perancangan dapat dibuat lah seperti yang dirancang. Cuma saya rasa sesuai dululah letak halia dululah. Sebab halia dah mula nampak tumbuh kan kat sini. Mungkin kalau ada kosong lagi nanti saya ni pun ada 3 lagi lubang ni. Yang tu saya dah letak kunyit. Ni tak kemas lagi ni. Ni saya akan bersihkan dah. Bukan ada ruang lagi. Tapi kat sini memang tak boleh untuk letak lada pokok lada. Sebab sebelum ni saya letak kat situ je membesar, agak terganggu Yang kat sini nampak elok. Kemungkinan kena kurangkan cahaya matahari direct. Ni bawah tempat yang terlindung sikit. Okey, kalau tengok di sini memang banyak lagi ruang. Saya cadang nak letak ni, saya tengah masukkan tanah sikit-sikit lah. Ni pun ada lagi ni. Ni dia. So kat sini nantilah saya akan buat lah. Sini pun saya cubalah kat sini direct cahaya matahari, saya ingat tak boleh ni. So kat situ lah dia terlindung sikit lah. Sana tu pun ada, bersihkan lah. Cuma belum sempat membersihkan lah. Saya ingat kat sini pun sekurang-kurangnya boleh ditempatkan dalam 5 cantik lagi lah ni. Ada lagi ataupun 10 lagi lah. Saya cubalah 10 pokok lada dekat sini. Sebahagiannya dekat rumah lah, dalam masa yang terdekat ni. Untuk mengakhiri video pada kali ni saya nak berkongsi lah satu peristiwa ataupun satu perkongsian lah. Pokok durian ni buah dia semakin besar Ni dah ada dah. Saya zoom lah. Ni tak payah zoom lah kan. Besar buah dia. Ni yang bawah tadi Ni saiz dia. Kira sebesar tapak tangan dah. Durian ni boleh dicapai Okey. Ini dia buah dia. Sebesar ni lah. Boleh dicapai lah. Nampak dia punya pembesaran ni. Okey, itu sajalah perkongsian pada kali ini. Mudah-mudahan perkongsian yang ringkas ini memberikan manfaat dan pengajaran untuk kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.